Ada satu bahagian tubuh badan yang kita sering abaikan keselamatannya. Bagi kita, ia nampak macam kuat dan keras. Tetapi, jika kita abaikan keselamatannya, ia boleh pecah dan meragut nyawa. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Komplek Al-Fatihah ingin melaporkan satu isu yang nampak ringan namun besar impaknya kepada keselamatan kita semua. Kami mendapati ramai ibu bapa memandang remeh dalam pemakaian topi keledar. Ada yang hanya pemandu motosikal memakainya, namun penumpangnya tidak. Kami mengamati ada juga penumpang yang pakai, pemandu yang tidak pakai. Bahkan ada juga kedua-duanya tidak memakai topi keledar. Hal-hal ini amat merisaukan kami. Kami cuba bertanya kepada rakan-rakan kami, mengapa tidak memakai topi keledar? Rata-rata alasan, alah rumah dekat dengan sekolah je. Ataupun, alah kami buat pelan-pelan, mesti selamat punya lah. Di mana sebenarnya menjadi punca enggannya masyarakat untuk memakai topi keledar keselamatan. Adakah kita masih mahu mengamalkan? Latih hantuk baru tergadah, cubalah beringat. Sekarang nasib jadi bubur, ingat tak ingat. Kami dari Kumpulan Al-Fatihah melaporkan.